Kita nak kalau dai kita hitam, walaupun kulit kita hitam, dalam mau putih. Dalam putih kita ni, dalam Quran sebut dua. Yang pertama, ikhlas. Dia sebut mukhlis. Yang kedua, ikhlas, mukhlas. Ikhlas penting. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Kita memang disuruh ikhlas dalam agama. Tapi satu lagi ayat, mukhlasin. Syaitan kata apa? Allah, la'ughwiyannahum ajma'in. Aku boleh menyesatkan semua hamba-Mu, ya Allah. Tapi hamba-Mu yang mukhlasin, aku tak boleh. Itu orang yang dalamnya putih. Orang dalam putih ni, ibarat kata, kalau Imam Syafi'i kata, orang yang ada ilmu, ilmu bagi cahaya kat dia. Makin belajar ilmu, makin dekat dengan Allah. Makin buat benda yang baik. Kita tak mau makin belajar ilmu, makin jauh dengan Allah. Bu'da dia panggil. Makin banyak ilmu, rupanya makin hitam dalam diri dia. Aku baik, dia pun tak mengaji, bukan baik. Dia main dah. Aku mentalun ni, pukul 9 start, pukul 7 main dah. Kan? Aku tengok dia pun. Kan? Main pun tak. Dia mula nak hitam lah tu. Nak hitam dah, nak hitam. Patut kita kuih mengaji ni, dia kuih putih. Ya? Kuih mengaji ni, dia rasa kuih dekat dengan Allah. Kita tak maulah sifat-sifat mazmumah. Yang tak elok, iri hati, dengki, hasad, kita tak mau. Ni bukan tuan-tuan, ni contoh. Kita kadang tengok orang lebih. Kan, kita susah hati. Tengok orang susah, kita senang. Ini bahaya. Banyak duk jadi tuan-tuan. Aku ni kalau tengok dia susah, aku senang. Tapi yang aku susah ni sebab dia senang. Kita kalau boleh tengok orang susah, kita susah. Tengok orang senang, kita senang. Ini kehidupan kita ni, hati. Kita boleh bercakap tuan-tuan, tapi nak menilai kita, Allah Ta'ala. Ramai orang cakap tentang keikhlasan. Tapi kalau keikhlasan itu tidak diistiqamahkan, hujung dia akan jumpa. Baru dia kenal Rabu dengan Khamis. Hang nak tahu Rabu ke Khamis, hang tengok. Hang tengok dia, Rabu ke Khamis hang boleh kenal. Dia maintain tak maintain. Kalau dia maintain, tetap dengan istiqamah. Tapi kalau tak maintain, Rabu pun Khamis, Khamis pun Rabu. Ini masalah. Dia tak tahu hari Khamis tu Rabu dulu. Lepas Rabu tu Khamis. Kan? Jadi maknanya istilah ni kita nak sebut apa? Istilah ni kita nak kata apa? Mukhlasin. Orang yang dalam diri dia mainnya keikhlasan tanpa diusahakan dengan cara usaha. Dia main sendiri. Sebab hati dalamnya sudah bersih. Imam Syafi'i kata